Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, saya akan pasang Android player pada kereta saya lah. Okay, kali ini saya akan pasang Android player brand daripada Stinger. Ini produk dia. Okay, dia ada bagi sekali dengan screen protector. Okay, kita akan pasang lah pada kereta. Yang sebelum ni memang dah ada Android player, kita cuma cabut saja daripada asal ni, dan kita akan pasang yang baru. Okey, stay tune. Okey, untuk buka cover radio dekat Pro2 myV, cuma perlu tarik saja klip kat bawah ni dan dekat atas ni, tak susah pun. Tapi sebelum tarik cover ni, kena tekan shift gear ni bawah bagi senang untuk kita buka. Okey. Bila kita dah tarik yang bahagian bawah ni, dia akan jadi macam ni lah. Okay, dia akan jadi macam ni. Dia akan renggang. Baru kita boleh buka yang atas. Buka yang atas tak susah, cuma tarik saja. Macam tu saja. Okay. Ini cuma klip saja. Okay guys. Okay, sekarang kita akan cabut soket-soket pada Android player yang lama ni. Baru kita akan pasang pada Android player yang baru. Okey, kita akan cabut satu-satu wire yang ada pada layer yang lama ni. Kalau boleh cabut daripada sini pun boleh. Kan tak? Mana cabut ni? Kan? Okay. Ni wire. Ni wire kamera. Cabut ke sini lah. Okay. Yang susah sikit. Okey.
Kita akan buka yang lama ni. Yang lama, brand yang sama juga, Stinger. Okey. Tak tepi. Okey, yang baru. Yang baru dia ada kipas kat belakang. Okey, yang lama, model lama dia tak ada kipas. Okey, ada beza kat situ. Okey, sekarang kita pasang tayar baru dekat casing. Okey, kita balik guys. Okey, kita skru dulu. Skru balik. Ketatkan semua skru. Pastikan semua skru ketat dan jangan ketat sangat. Okey. Stop lah. Okey. Akan sambung pada kabel. Okey. Dia tak susah pun nak pasang kabel ni. Ikut je saiz konektor dia ni. Tak susah.
Cuma sempit sikit lah. Jangan lupa antena dan wire GPS. Okey, dulu tengok macam mana. Tak je. Tak, tapi tak payah pasang lagi. Okey, test dulu tengok. Okey, kita on switch kereta, tengok macam mana. Bisa. Ni kita boleh buang lah. Nanti kita pasang screen protector yang dibagi. Okay. Kita cuba test radio. Mana radio? Mana? Okey, kita try radio. 在有马来西亚志愿者的多日船只已经在以色列拦截，这使得本次任务中被拦截的船只总数达到2艘，志愿者人数也增加。Daisy sana. Persekutuan Labuan 612 Kuching Sarawak. Japan's ruling Liberal Democratic Party (LDP) will hold its leadership election on October 4th, with the winner typically assuming the post of Prime Minister. From those surveyed, 25% favored Takaichi, while 21% supported Agriculture Minister Shinjiro Koizumi, the son of former Prime Minister Junichiro Koizumi. And finally, Brighton winger Kaoru Mitoma was left out of Japan's squad Thursday because of injury for home friendlies against Paraguay and Brazil. But Takefusa Kubo was called up despite carrying a knock. Japan are looking to pick up momentum ahead of next year's World Cup and will relish another meeting with five-time champions Brazil in Tokyo on October 14. RAM 2GB, storage 3/2. And that was the news edited by Mary. Tapi bila kita scroll semua memang smooth lah. Dia ada 6 TV my ini kena pakai internet lah. USB effect. Ini boleh control sound. Hello. How are you? I'm fine, thank you. Yo, I think my October has really. Ada Play Store. 2 days. Boleh download. Sublime. Oh my gosh, I love it. I can get used to this. Like I said, I want more of this. Okay. Extract this and. Okay. Dia boleh setting user interface lah. Dia ada banyak jenis lah. Banyak. Verify, okay. Dia akan tukar. Dia akan jadi macam ni. Okey, dah siap pasang. Okey.
Okay, dah test semua okey lah, tak ada masalah. Lepas ni kita akan pasang reverse cam pula. Dia ada bagi free reverse cam. Okay, yang ni dia support, player ni dia support AHD lah. Kamera AHD kita boleh pakai, lagi cantik lah daripada kamera yang sebelum ni. Okay, nanti kita akan pasang.